ASB Financing. Nampak untung, tapi hakikatnya rugi. Ramai masih buat ASB Financing sebab fikir boleh cepat kaya. Tapi realitinya, dividen makin rendah. Komitmen bank makin tinggi dan pulangan tak sepadan. Langsung save tengok sampai habis. Dividen rendah, tapi interest pinjaman bank tetap kena bayar every month. Betul tak? Kena pula inflasi naik, ringgit jatuh, makin susut nilai. Makin susut nilai tabungan ASB tu. Siapa yang confirm untung? Bank lah, bukan penyimpan. Ini bukan kata saya saja. Pakar kewangan nombor 1 Malaysia Tuan Aziz Ali pun dah pernah beritahu perkara yang sama sejak bertahun-tahun lagi. Bagi beliau, buat pinjaman untuk melabur, kecuali untuk hartanah halau, adalah nasihat songsam. Kalau pakar dah kata jangan, lebih baik kita dengar je. Nak simpan di ASB boleh, tapi secara tunai, bukan financing. ASB sesuai untuk jangka masa pendek, bukan untuk bina kekayaan jangka masa panjang. Jadi kenapa saya sendiri tak prefer simpan ASB untuk jangka masa panjang? Sebab bila saya kenal emas ni, saya nampak perbezaannya yang ketara. Emas naik secara peratus 10% setahun untuk 20 tahun. ASB, rekod dia semakin menurun. 20 tahun lepas, harga emas naik lebih 540% di Malaysia. Ini bukan teori tau, ini fakta sejarah. Dan yang paling penting, nilai emas kekal. Zaman Nabi 1400 tahun dahulu, 1 dinar ni boleh beli seekor kambing. Hari ni pun 1 dinar emas yang ni pun boleh beli seekor kambing juga. Jadi kuasa beli emas tak terkesan inflasi. Tak jatuh bila ringgit jatuh. Tak musnah walaupun ekonomi tak stabil. Sebab itu bagi saya, emas ni adalah benteng terakhir kewangan saya. Sebab selagi emas ada di tangan macam ni, saya tunjuk tadi tu, okey, insyaAllah kita semua akan selamat. Nak tahu saya bantu anda mulakan simpanan emas dengan Public Gold. Simpan dalam akaun Gap RM100 sahaja. Simpan sikit-sikit, cukarkan kepada emas fizikal. PM link, rujuk video link dekat bio saya untuk daftar.